Dia telah mengamuk dan meracau. Dan begitu sahaja, dia membongkar tembelangnya. Malah Putin sendiri mengakuinya. Ia sudah berakhir untuk Rusia. Sesuatu yang besar sedang berlaku di negara itu sekarang apabila statistik yang kejam menunjukkan kepada kita bahawa Rusia tidak akan pulih selama 100 tahun. Ekonomi Rusia sedang merudum. Tahap penafian yang ditunjukkan memang menyedihkan. Dan yang paling teruk, bahkan tamatnya perang Ukraine pun tidak akan cukup untuk menyelamatkan Rusia daripada jurang keuangan yang telah pemimpinnya bawa negara itu. Vladimir Putin baru sahaja mendedahkan apa yang Kremlin cuba sembunyikan selama bertahun-tahun. Dan dia melakukannya dengan cara paling Putin, iaitu dengan menunjukkan satu masalah dan kemudian bertindak seolah-olah dia tiada kaitan dengannya. Statistik menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi malangnya telah menurun selama 2 bulan berturut-turut. Secara keseluruhan, KDNK telah mengecut sebanyak 1.8% antara Januari dan Februari umum Putin semasa mesyuarat mengenai isu ekonomi menurut Interfax. Presiden Rusia menambah, sektor pembuatan dan pengeluaran perindustrian secara umum serta sektor yang sangat penting seperti pembinaan mengalami kerugian. Akhirnya, Putin telah mengakui kesan yang diakibatkan oleh perang yang dimulakannya terhadap negaranya. Memang, beliau hanya mengakui 2 bulan pertama tahun 2026. Putin agak pelik berdiam diri tentang fakta bahawa KDNK atau keluaran dalam negara kasar Rusia hanya berkembang 1% pada tahun 2025 selepas 2 tahun pertumbuhan melebihi 4% dan pada tahun 2024 hampir mencecah 5%. Tetapi, langkah kecil masih lagi langkah walaupun Putin membuat pengakuan secara tersirat. Lagipun, penguncupan KDNK adalah hasil daripada ekonomi perang yang dicipta oleh Putin. Dan kami akan menerangkan semua kesan daripada keputusan Putin itu terhadap Rusia dalam beberapa minit lagi. Pertama sekali, statistik utama. Pengecutan 1.8% yang disebut oleh Putin untuk bulan Januari dan Februari bermakna KDNK Rusia adalah 1.8% lebih rendah berbanding bulan yang sama pada tahun 2025. Ingat apa yang kami beritahu anda tentang pertumbuhan KDNK yang perlahan pada tahun itu. Dan anda akan sedar bahawa ini sebenarnya jauh lebih merugikan Rusia daripada apa yang mungkin kelihatan pada pandangan pertama. KDNK Rusia sedang merosot dan ia tidak akan menjadi lebih baik. Hari ini, Ukraine melaporkan bahawa Bank Pusat Rusia telah meramalkan pertumbuhan KDNK sebanyak 1.6% untuk suku pertama. Hei, itu kemajuan kan? Mungkin tidak. Seperti yang dikatakan oleh Akademi Sains Rusia, suku pertama tahun 2026 sebenarnya akan menyaksikan penurunan tahun ke tahun sebanyak 1.5%. Seseorang sedang cuba memanipulasi angka-angka tersebut. Sekarang, kenapa pula Bank Pusat Rusia berkepentingan untuk menyenangkan hati Putin dengan mendakwa bahawa pertumbuhan akan menyusul? Kami akan biarkan anda memikirkan soalan itu. Kembali kepada komen Putin. Adakah beliau tampil dengan pelan induk untuk membetulkan kejatuhan KDNK Rusia? Sudah tentu tidak. Presiden Rusia itu pun tidak mengakui bahawa mungkin, hanya mungkin, situasi ekonomi di dalam Rusia adalah seperti sekarang kerana beliau melancarkan pencerobohan ke atas Ukraine yang telah berlarutan lebih 4 tahun dan masih berterusan. Saya menjangkakan untuk mendengar laporan terperinci hari ini mengenai situasi ekonomi semasa dan mengapa trajektori penunjuk makroekonomi ketika ini berada di bawah jangkaan. Selain itu, di bawah jangkaan bukan sahaja pakar dan penganalisis, tetapi juga ramalan kerajaan sendiri dan Bank Pusat Rusia, kata Putin semasa mesyuarat itu. Kita hanya boleh tertanya-tanya, apa yang akan dinyatakan dalam laporan-laporan ini? Ia memerlukan seorang ahli ekonomi Rusia yang sangat berani atau mungkin seorang peminat Taylor Swift yang tidak dapat menahan keinginan untuk berkata, awaklah masalahnya Putin, memang awak. Putin mungkin dengan mudah berlagak seperti dia tiada kaitan dengan keadaan Rusia. Tetapi, dia juga telah memutuskan bahawa sekarang adalah masa untuk bertindak seolah-olah ada perkara baik tentang ekonomi Rusia. Cubaan berdalih itu semakin jelas semasa mesyuarat itu apabila Putin mengisytiharkan bahawa pakar-pakar di sekelilingnya telah menunjukkan kalender sebagai salah satu sebab mengapa ekonomi Rusia menguncup dengan begitu teruk pada beberapa bulan pertama tahun 2025. Pada bulan Januari tahun ini, terdapat 2 hari bekerja kurang berbanding tahun lepas. Dan pada bulan Februari, terdapat 1 hari bekerja kurang, kata Putin. Dia memang tidak salah. Tetapi, betulkah begitu, Putin? Kehilangan 3 hari bekerja sudah cukup untuk menyebabkan penguncupan KDNK sebanyak 1.8%. Jika begitu, kenapa negara lain berkembang? United Kingdom, yang juga bukan berada dalam kedudukan ekonomi yang cemerlang, mencatatkan pertumbuhan KDNK sebenar sebanyak 0.1% pada bulan Januari dan 0.5% pada bulan Februari.
Bukan angka yang hebat, tetapi memandangkan Jepun, Amerika Syarikat dan kumpulan 7 negara secara keseluruhan mencatatkan pertumbuhan dalam julat 0.1 hingga 0.3%, ia selari dengan apa yang kita lihat di tempat lain di dunia. Namun, ekonomi Rusia menguncup sebanyak 1.8%. Adakah Putin cuba mendakwa bahawa negara-negara lain secara ajaib mempunyai 3 hari bekerja tambahan yang Rusia terlepas? Menyalahkan kalender terasa seperti alasan yang lemah dan ia sudah tentu tidak cukup untuk menjelaskan angka-angka yang sedang dilaporkan dari Rusia sekarang. Putin juga menunjukkan kadar pengangguran yang rendah di Rusia sebagai satu lagi petanda positif. Pada masa ini, kadar pengangguran berada pada 2.1%. Ini antara lain menunjukkan bahawa pasaran buruh kita sedang berubah dan fleksibel. Bentuk pekerjaan berasaskan platform sedang berkembang, kata Putin semasa mesyuaratnya. Kadar pengangguran 2.1% sememangnya mengagumkan, sekurang-kurangnya di permukaan. Tetapi terdapat beberapa masalah dengan angka Putin yang menunjukkan bahawa angka serendah itu pun sebenarnya bukanlah pencapaian utama seperti yang didakwa oleh Putin. Pertama sekali, kita tidak tahu sejauh mana ketepatan angka itu. Dalam satu artikel pada 10 Januari, Eurasia Review melaporkan dakwaan yang dibuat oleh ahli ekonomi Valentin Katasanov yang mengatakan bahawa angka 2.1% atau 2.2% seperti pada Januari tidak menggambarkan sepenuhnya skala sebenar pengangguran di Rusia. Peratusan itu tidak mengambil kira sesiapa sahaja yang tidak mendaftarkan diri mereka sebagai penganggur dengan pihak berkuasa. Ia juga tidak mengambil kira mereka yang sepatutnya bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan sepenuh masa yang sebenar kerana hari bekerja mereka dipotong atau syarikat mereka menghentikan sementara kerja mereka disebabkan kekurangan kerja untuk mereka. Katasanov berkata bahawa kadar pengangguran Rusia mungkin meningkat 2 kali ganda jika isu-isu ini diambil kira. Jadi, gambaran indah yang cuba digambarkan oleh Putin dalam hal itu sebenarnya tidak seperti yang disangka. Apalagi yang baharu daripada pemimpin Rusia itu? Tetapi katakanlah, kita terima angka kadar pengangguran 2.1% yang disebut oleh Putin itu bulat-bulat. Walaupun ia benar, ini adalah satu lagi contoh Putin secara tidak sengaja mendedahkan kelemahannya sendiri. Apa yang cuba digambarkan oleh Putin sebagai sesuatu yang baik untuk ekonomi Rusia sebenarnya adalah petanda bahawa negara itu sedang menghadapi krisis tenaga kerja. Ingat, Rusia adalah sebuah negara yang Ukraine dakwa telah mengalami lebih 1.3 juta korban sejak Putin melancarkan pencerobohannya. Itu adalah jumlah yang sangat besar, kebanyakannya lelaki, yang telah hilang begitu sahaja daripada tenaga kerja Rusia. Dan seperti yang dinyatakan oleh Majlis Dasar Luar Negeri Amerika, Rusia memasuki perang Putin dengan menghadapi krisis demografi dan tenaga kerja yang teruk. Bagi Rusia, senario paling optimistik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membawa masuk 550,000 migran setiap tahun hanya untuk mengelakkan populasinya daripada mengecil. Dan itu belum lagi mengambil kira hutang perang. Tanda-tanda masalah kekurangan tenaga kerja sudah mula menjadi jelas pada tahun 2024. Majlis itu berkata, itulah tahun di mana laman pekerjaan Rusia, Superjob, melaporkan bahawa 73% syarikat di negara itu kekurangan kaki tangan. Pada 16 April, menurut laporan Moscow Times, Gubernur Bank Pusat Rusia, Elvira Nabulina, memberi amaran bahawa perniagaan di Rusia terpaksa menaikkan gaji untuk bersaing mendapatkan pekerja dalam pasaran kerja yang tidak menawarkan pilihan yang mencukupi. Kenaikan gaji tersebut meningkatkan kos pengeluaran bagi perniagaan ini yang menyebabkan kejutan harga kepada pengguna. Kekurangan pekerja di Rusia kini menjadi ancaman utama kepada kestabilan harga di negara itu. Jadi mungkin kadar pengangguran 2.1% tidaklah sebaik yang didakwa oleh Putin. Apa yang sebenarnya ia tunjukkan ialah Putin masih belum menemui penyelesaian untuk masalah kekurangan tenaga kerja yang telah wujud selama bertahun-tahun. Kalau ada apa-apa pun, dia telah memburukkan lagi masalah itu dengan melancarkan perang yang akhirnya akan menyebabkan Rusia kehilangan berjuta-juta pekerja berpotensi apabila semuanya berakhir. Itu sahaja perkara baik tentang ekonomi Rusia yang boleh disebut dan nampaknya tiada satu pun yang benar-benar positif walaupun dengan putar belit Putin. Tapi, di sinilah ia menjadi serius. Masalah sebenar Rusia ialah beberapa sektor ekonominya sedang menjunam teruk pada masa ini dan tidak banyak yang boleh dilakukan oleh Putin mengenainya. Tapi sebelum kita masuk ke topik itu, ini adalah peringatan ringkas bahawa anda sedang menonton The Military Show. Jika anda mendapat maklumat berguna daripada video ini, langgan saluran kami supaya anda tidak terlepas analisis kami. Terdapat masalah ekonomi yang serius di dalam Rusia. Kami tahu anda pernah dengar perkara itu sebelum ini, mungkin di saluran ini juga. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ialah kesan berantai daripada 4 tahun keputusan buruk yang dibuat oleh Putin yang sedang menghumban Rusia ke dalam jurang keuangan yang tidak akan dapat mereka keluar. Kita akan mulakan dengan aktiviti perniagaan. Menurut Ukraine Today,
yang berkongsi maklumat daripada Moscow Times, pemantauan perusahaan Bank Pusat Rusia telah mendedahkan bahawa pertumbuhan aktiviti perniagaan sedang menurun di Rusia. Dengan menggunakan penunjuk iklim perniagaan atau BCI, di mana sebarang nombor di atas sifar menandakan pertumbuhan dan sebarang nombor di bawah sifar menandakan kemerosotan, Rusia telah berubah daripada BCI 0.2 pada Januari kepada negatif 0.1 pada Februari. Paling baik pun, kita boleh katakan ia stagnan dan keadaan hanya menjadi lebih teruk selepas itu. Bank Pusat juga telah merekodkan penurunan mendadak dalam hasil perniagaan di kebanyakan industri Rusia untuk suku pertama tahun 2026 dan penurunan itu semakin teruk dengan setiap bulan yang berlalu sepanjang tahun ini. The New Voice of Ukraine mempunyai lebih banyak statistik yang menonjolkan skala masalah berkaitan industri Rusia. Industri pembinaan yang telah lama menjadi tunjang ekonomi domestik Rusia menyaksikan pengeluaran jatuh sebanyak 16% tahun ke tahun pada bulan Januari. Bulan Februari menyaksikan penurunan lanjut sebanyak 14% yang berkemungkinan disebabkan oleh pelaburan dalam modal tetap telah jatuh sebanyak 5.3% pada suku keempat tahun 2025. Pengeluaran pembuatan di Rusia jatuh sebanyak 2.9% tahun ke tahun sepanjang 2 bulan pertama tahun 2026. Peredaran kargo pengangkutan komersial Rusia merosot dengan mendadak pada bulan Februari, jatuh kepada 430.3 bilion tan kilometer, iaitu yang terendah sejak tahun 2020 ketika kemuncak pandemik COVID-19. Perdagangan runcit di Rusia juga sedang stagnan dan pertumbuhan gaji mula perlahan. Ia berada pada 8% pada bulan Februari berbanding 13.5% untuk keseluruhan tahun 2025. Semua ini memberitahu kita bahawa perniagaan di Rusia sedang bergelut. Sudah pun berdepan dengan kekurangan tenaga kerja yang besar, kini mereka pula mengalami kerugian besar-besaran yang bermakna mereka tidak lagi mampu menawarkan gaji yang lebih tinggi seperti dahulu. Kita mula melihat langkah-langkah terdesak diambil untuk menangani semua ini. Beberapa kilang di Rusia telah beralih kepada minggu kerja 3 hari, lapor media United 24 pada 30 Mac. Antaranya ialah IZ Catex, iaitu sebuah kilang ekskavator pelombongan yang telah meletakkan 38% daripada kaki tangannya bekerja dengan waktu yang dipendekkan. Di Leningrad sahaja, menurut laporan itu, 8 perusahaan terpaksa menghentikan pengeluaran sepenuhnya, manakala 16 lagi telah memendekkan jadual kerja mereka. Sektor automotif Rusia juga sedang berdepan dengan masalah-masalah seperti ini. Avtovaz dan Kamaz, yang merupakan 2 pengeluar kenderaan terbesar di Rusia, masing-masing terpaksa menghentikan pengeluaran dan memendekkan waktu kerja. Kamaz telah beralih kepada minggu kerja 4 hari, sama seperti langkah yang diambil pada musim panas 2025 apabila jualan kenderaan Rusia merosot. Pada bulan November lalu, pengeluar kereta kebal Rusia, Uralvagonzavod, mengumumkan pemberhentian kerja secara besar-besaran yang menyebabkan bilangan pekerja di beberapa unitnya menurun sebanyak 50%. Ini bukanlah langkah yang diambil oleh perniagaan yang sihat. Ini adalah langkah yang mula diambil oleh perniagaan apabila mereka tidak menerima pesanan yang diperlukan untuk terus bertahan ketika mereka menuju ke arah kejatuhan yang tidak dapat dielakkan. Dan pada tahap yang lebih luas, isu-isu perniagaan ini sedang memberi kesan kepada bajet persekutuan Rusia. Rusia telah membebankan dengan cukai secara melampau syarikat-syarikat bukan minyak dan gasnya. Cukai nilai tambah telah dinaikkan, begitu juga dengan cukai excise dan beberapa cukai lain. Walaupun dengan semua ini, Rusia hanya berjaya memperoleh kira-kira 7% lebih hasil daripada perniagaan yang tidak berkaitan tenaga pada suku pertama tahun 2026. Dan ini berlaku ketika perbelanjaan untuk bajet persekutuan Rusia melonjak sebanyak 17%. Hasilnya, defisit bajet sebanyak 4.58 trilion rubel atau 60 bilion dolar pada masa Rusia membelanjakan ratusan bilion dolar untuk berperang di Ukraine. Kami baru sahaja menyebut tentang minyak dan gas. Tenaga adalah asas utama ekonomi Rusia. Institut Kajian Tenaga Oxford menyatakan bahawa cukai ke atas hasil yang dijana oleh syarikat minyak dan gas Rusia biasanya membentuk antara 30 hingga 50% daripada hasil bajet persekutuan. Dengan industri tenaga secara keseluruhan menyumbang 20% daripada KDNK Rusia. Kesimpulan yang boleh kita buat daripada peratusan ini ialah sektor tenaga yang kukuh biasanya bermaksud keadaan ekonomi yang baik di dalam Rusia. Tetapi sektor tenaga yang lemah itu memang satu masalah. Dan ini adalah satu lagi masalah yang sedang dilaporkan oleh Rusia sendiri.
Dalam satu siaran akhbar pada 8 April, Kementerian Keuangan Rusia melaporkan bahawa hasil bajet persekutuan untuk suku pertama tahun 2026 adalah 8.2% lebih rendah berbanding tempoh yang sama pada tahun 2025. Peningkatan 7.1% yang dijana daripada cukai ke atas perniagaan bukan tenaga ternyata langsung tidak mencukupi untuk menampung kekurangan hasil daripada minyak dan gas, di mana hasil yang diperoleh daripada sektor ini adalah 45.4% lebih rendah berbanding tahun 2025. Harga minyak yang lebih rendah dipersalahkan atas kekurangan ini dan kehilangan hasil daripada sektor tenaga juga telah menyebabkan Rusia menggantung urus niaga emas dan mata wang asing sehingga 1 Julai. Malah keputusan operasi Epic Fury pun tidak banyak membantu Rusia seperti yang sepatutnya. Apabila Amerika Syarikat memulakan operasinya terhadap Iran, rejim Iran telah menyekat Selat Hormuz. Sejak itu, Amerika Syarikat telah menyekat pelabuhan-pelabuhan Iran dan sedang berusaha untuk memastikan lalu lintas dapat bergerak melalui laluan air yang penting itu. Masalah yang timbul berkaitan dengan fakta bahawa kira-kira 20% daripada minyak dan gas asli cecair dunia melalui Selat Hormuz setiap tahun. Sekatan bermakna tiada aliran minyak dan gas, dan ini telah menyebabkan kejutan harga di seluruh dunia. Harga minyak telah berlegar sekitar paras $100 setong sepanjang sebahagian besar operasi Epic Fury, dan Rusia telah dapat mengambil kesempatan daripada fakta itu. Walaupun menjual pada harga diskaun, Rusia masih dapat memperoleh lebih banyak untuk setiap tong yang diangkut oleh armada bayangannya kerana terdapat kurang minyak yang keluar dari rantau teluk. Pada 9 April, Reuters melaporkan bahawa Rusia akan melihat hasil daripada cukai minyak utamanya meningkat 2 kali ganda kepada $9 bilion pada bulan April. Semuanya disebabkan oleh situasi di Timur Tengah. Itu adalah satu kelebihan untuk Rusia, tetapi ia juga tidak akan bertahan lama. Jika Amerika Syarikat dan Iran dapat mencapai sebarang bentuk persetujuan yang membawa kepada pembukaan semula Selat Hormuz, harga minyak akan jatuh dan Rusia akan kembali ke situasi di mana sekatan dan serangan Ukraine ke atas kemudahan minyaknya menyebabkan hasil minyak dan gas merosot. Apabila semua masalah ekonomi ini semakin bertambah, yang terbaik yang Rusia boleh harapkan hanyalah lonjakan jangka pendek yang disebabkan oleh situasi di luar kawalannya secara langsung. Sebaik sahaja situasi-situasi itu diselesaikan, Rusia akan kembali semula ke zon bermasalah. CMASF, iaitu sebuah badan pemikir Rusia, menyatakan bahawa situasi minyak pada masa ini sebenarnya hanyalah seperti menampal plaster pada luka yang besar. Walaupun ia menaikkan ramalan harga ekspor Urals crude kepada $81.6 setong, ia mengatakan bahawa ini hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Rusia untuk tahun 2026 sebanyak 0.5% dan pertumbuhan itu tidak akan melebihi 1.3% secara keseluruhan. Dan itu adalah senario yang optimistik untuk Rusia, memandangkan semua petanda sekarang menunjukkan bahawa tahun 2026 akan menjadi tahun di mana Rusia memasuki kemelesetan. Putin menyeru agar penyelesaian dicari. Itu tidak banyak membantu apabila Putin sendiri adalah punca kepada semua ini. Kadar faedah di dalam Rusia kekal tinggi dan Bank Pusat mengatakan ia tidak akan menurunkannya dengan ketara dalam masa terdekat. Pelaburan ke dalam perniagaan Rusia menurun sebanyak 2.3% pada tahun 2025 dan Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia percaya penurunan lain akan berlaku pada tahun 2026. Selain itu, satu-satunya pelaburan yang dibuat ke dalam syarikat-syarikat Rusia datang daripada syarikat-syarikat itu sendiri. Sekarang, apa yang anda fikir akan berlaku apabila penyagaan-penyagaan itu tidak mendapat keuntungan? Mereka akan melabur lebih sedikit, yang bermaksud mereka tidak berkembang dan ini menyebabkan lebih banyak kesukaran untuk ekonomi Rusia. Tiada faktor pengimbang yang akan datang untuk Rusia, tiada percepatan yang akan membawa kepada pemulihan ekonomi. Semua yang telah dicipta oleh Putin hanyalah satu timbunan masalah yang telah meletakkan Rusia dalam kitaran maut. Dan satu-satunya cara untuk Rusia mempunyai peluang untuk keluar daripada lingkaran itu adalah dengan melakukan satu perkara yang Putin tidak akan pernah lakukan, iaitu menamatkan perang Ukraine. Tetapi itu pun mungkin tidak dapat menyelamatkan Rusia pada ketika ini. Dalam sebuah artikel pendapat untuk Moscow Times, Vasily Burov yang merupakan pengarah firma perunding Estantolab dan Andrei Yakovlev yang merupakan penyelidik bersekutu di Davis Center University Harvard menyatakan bahawa masalah ekonomi Rusia bermula jauh sebelum Putin melancarkan pencerobohannya. Rusia memilih senjata berbanding kesejahteraan rakyat jauh sebelum tahun 2022, tulis kedua-dua mereka, sambil menyatakan bahawa Putin telah menghabiskan bertahun-tahun menumpukan kuasa dan sumber Rusia kepada golongan elit serantau, kroni Kremlin dan perniagaan besar.
Ini bermakna tidak banyak yang tinggal untuk golongan kecil berebut, walaupun sebelum perang Ukraine bermula dan kini jumlahnya semakin berkurangan. Rusia secara kronik kurang melabur dalam perkhidmatan sosial dan infrastruktur. Terdapat peperangan di dalam Rusia sendiri apabila pemusatan kekayaan Rusia menyebabkan kemiskinan di kawasan luar Moskow yang menurut Burov Yakovlev adalah keputusan yang disengajakan sekarang kerana ia memberi Putin sumber rekrut untuk tenteranya. Tetapi realitinya ialah jurang perbezaan yang telah menjadi tumpuan sejak Putin menyerang Ukraine sebenarnya telah wujud dan terkumpul selama bertahun-tahun. Ia tidak akan hilang hanya kerana perang berakhir. Inilah keseluruhan sistem Putin. Tumpukan semua kekayaan di peringkat atasan dan biarkan seluruh Rusia yang lain terbakar. Sebarang kepercayaan yang mungkin pernah ada pada usahawan terhadap negara Rusia telah lama hilang. Malah, tamatnya perang Ukraine hanya akan mengukuhkan status quo yang telah dicipta oleh Putin. Seorang gila yang zalim dan hanya mementingkan kekayaan diri sendiri ketika negaranya musnah bukanlah orang yang patut dicari untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang telah disebabkan. Tiada harapan yang tinggal untuk Rusia, hanya kejatuhan berterusan ke dalam situasi ekonomi yang semakin teruk. Walaupun perang Ukraine berakhir, semua masalah yang telah kami nyatakan akan tetap kekal. Dan selagi Putin dan rakan-rakannya semakin kaya, mereka tidak akan mempunyai sebarang insentif untuk memperbaiki keadaan bagi seluruh negara. Jadi, apakah penyelesaian utama yang diminta oleh Putin kepada ahli ekonomi negara untuk cari? Mereka tidak akan pernah memberitahunya, tetapi ia adalah menyingkirkan Putin sendiri. Itu tidak akan berlaku dan ini bermakna Rusia tidak akan dapat menunjukkan sebarang tanda pemulihan sehinggalah Putin meninggal dunia. Terdapat kepanikan besar di Kremlin mengenai semua ini dan terdapat juga kebimbangan besar tentang betapa teruknya Rusia gagal di barisan hadapan di Ukraine. Ketika Putin semakin mengasingkan diri dalam khayalan, strategi Ukraine sedang mendedahkan kelemahan dalam tentera Rusia yang menyebabkan sesetengah pihak di dalam Kremlin membunyikan loceng amaran. Ketahui lebih lanjut tentang perkara itu dalam video kami. Dan jika anda menikmati video ini, pastikan anda melanggan The Military Show untuk mengikuti liputan kami mengenai perang Putin dan kesannya terhadap Rusia. Dan terima kasih seperti biasa kerana menonton.